Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini adalah 26 hari bulan 4 Dan. Ya, betul. 2026. Okay, kami semua adalah antara anak-anak Kelantan sarjana utama dan juga bersama isteri kepada Nasir. Ya, dan juga abang dia kat sini, ada abang dekat sini. Kami menziarahi Nasir sekarang berada di CCU Hospital UiTM Sungai Buloh Selangor. Okey, tadi saya dah pergi melawat Nasir. Saya tengok dalam keadaan dia tu agak kritikal lah, minta maaf cakap Nasir tu agak kritikal sikit. So kita minta all the best to Nasir. Sama-sama doakan untuk Nasir supaya dia speedy recovery, cepat sembuh dan semoga boleh hidup macam biasa semula. Okey, ni bersama isteri beliau. Nak tanya sikit Nasir, bila start sakit dekat Nasir? Masa dia mula-mula tahu tu tahun 2019 lah. Dia start sakit dia start demam lah. Lepas tu pergi ke hospital Sungai Buloh, tahu-tahu dia warfarin dah tahap 4. Okey, yang dia betul-betul kritikal ni bila start dia? Biasanya hari tu masa raya kan? Betul-betul. Mula-mula tu masa kita balik kampung. Balik kampung, hari raya ketiga, kita pergi beraya dekat kampung kakak lah Jeli. Lepas tu, tiba-tiba dia macam, atas kereta lagi kita dah nampak pelik. Dia macam bangun tidur, saya kejut dia bangun tidur atas kereta. Lepas tu, dia macam, dia tahu nak pergi mana, tapi dia macam dia mamai. Dia boleh tanya, kita nak pergi mana? Kita dekat mana? Kenapa jalan dia pelik? Dia kata. Faham. Lepas tu daripada Jeli, maghrib sampai, malam tu tidur. Anak-anak tak tidur lagi, dah pukul 1.30. Dalam pukul 2 pagi tu, dia dah tidur, dia jaga daripada tidur, dia sakit dada. Kita pun gosok dada dia, gosok dada dia. Lepas tu dia kata panas, makin sakit. Lepas tu saya discuss dengan anak, dia kata nak bawa ke Pucak Alam. Duduk kat situ, bahagian emergency. Lepas tu esok pagi pukul 8 pagi tu, doktor bawa ke sini sebab suspek jantung. Okey. Nasir sekarang ni dalam keadaan agak kritikal lah. So mari sama-sama kita berdoa untuk Nasir supaya Nasir insya-Allah cepat sembuh, pulih seperti sedia kala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ilmuka kafin an su'alina akfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin am maqalina akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hassil ma fi dhamairina wa huwa shifaa'un li hadzal marid. Encik Nasir bin Yusuf, isterinya dan juga anak-anaknya, wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin fihi shifaa'un lin nas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un shifaa'an ajila la yughadiru saqama wa la alaman illa shifaa'. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Encik Nasir bin Yusuf dan keluarganya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada sahabat-sahabat yang ingin memberikan sumbangan kepada Cik Nasir ataupun isterinya, bolehlah hulurkan kepada saya ataupun Cik Haji Fakhruddin kita. Nanti saya share nombor akaun dalam grup palsu kita insya-Allah. Okey, kita berdoakan supaya Nasir will be speedy recovery insya-Allah, speedy recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bayi Dr. Abdul Halim. Kita dapat tahu Nasir adalah dalam keadaan sangat kritikal sekarang. Okey, bagi kita untuk Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasir. Anda berkuat, anda beri semangat. Kita doakan yang terbaik. Banyakkan doa untuk Allah, semoga dipermudahkan urusan dan segala semua. Sama doa sahabat-sahabat semua yang kita doakan dia semua diberikan segala. Amin ya rabbal alamin. Okey, kepada sahabat-sahabat yang ingin melawat